Ni nampak workstation kan. Ni kita buat inspection tu. Sini jom. Kita tengoklah dalam keadaan yang macam ni, diorang tengah ada renovation. So bila dia buka ni kita boleh nampaklah apa yang ada dekat dalam roof ni. Ini semua services yang ada yang kita tahu jenis struktur dia. Macam ni dia ada beam dengan slab yang ada post tension punya. So sebelum tu kita akan check drawing semua sekali. Kadang-kadang drawing tak ada. Itu yang masalah pada bangunan-bangunan yang lama. So dalam kes yang macam ni, cuba tunjuk keliling. Dia under renovation. So bila under renovation, ada maki-maki nampak ni. Ni nampak workstation kan. So ini pun satu isu yang kita kena take into consideration lah dekat dalam masa kita buat survey. Kalau untuk urusan dekat office saja tak apa, tapi kadang-kadang bila melibatkan ada loading yang besar. So kat situ as a consultant kita kena advise pihak klien sepatutnya tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Untuk dia orang ada precaution yang bahawa ada certain load tu tak boleh, which is benda tu akan jadikan damage pada structure. Okey, belajar satu.